Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mazlan Abbas. Hari ini saya nak buatkan satu video untuk bertanya kepada rakan-rakan di luar sana. Ada tak siapa-siapa yang berminat untuk menjadi pengedar SIM card? Mungkin rakan-rakan tanya, apa faedah menjadi pengedar SIM card ni? Pengedar SIM card ni bagi saya sebagai satu alternatif untuk rakan-rakan tambahkan duit gaji, untuk dapatkan duit sampingan, atau senang kira nak dapatkan side income. Kalau ada siapa-siapa berminat, bolehlah tengok video ni sampai habis. Kalau tak berminat, tak payah tengok. Okey, siapa yang berminat, ni saya nak terangkan ada satu peluang. Satu peluang keemasan, bagi saya peluang keemasan lah. Satu company namanya Tone Group, berpusat di Seri Petaling, Indah Promenade Seri Petaling sana, Kuala Lumpur. Mereka mengeluarkan satu SIM card yang namanya SIM card Tone Wow. Kalau rakan-rakan pernah dengar, dulu nama SIM card Tone XL, Tone Plus, semua itu adalah keluaran daripada Tone Group. Dan sekarang ini mereka mengeluarkan satu SIM card namanya Tone Wow. Tone Wow ini menggunakan line daripada Digi. Dan mereka juga memberi peluang kepada pengguna-pengguna, kalau nak edarkan SIM card ni, dah boleh edarkan dah. Dan mereka akan bagi komisen sekiranya kita mengedarkan. Okey, jadi kita cerita serba sedikit tentang SIM card Tone Wow ini. SIM card Tone Wow ini merupakan SIM card prepaid. Dia menggunakan top up Digi. Sebab dia menggunakan line Digi, top up dia Digi lah. Jadi kalau nak top up SIM card ni, pergi kedai beli top up Digi. Online banking ke apa, top up Digi. Jangan minta top up Tone Wow, tak ada. Dan harga dia sekeping 130. Dengan 130 itu mereka akan masukkan satu package yang bernilai lebih kurang RM55. Dalam Tone Wow ini, package RM55 ni, rakan-rakan akan dapat unlimited data, unlimited call ke semua rangkaian, apa jenis rangkaian sekalipun. Kalau kita pergi beli SIM card lain, super lah. Kita beli SIM card dia top up asing. Yang ini dia dah masukkan sekali. Kalau rakan-rakan biasa top up RM50, RM60 ataupun RM100, top up dia asing. Beli SIM card RM10, top up asing. Yang ini tak, dia dah masukkan sekali. Package yang dimasukkan untuk bulan pertama itu ataupun selama 32 hari, mereka akan bagi satu package yang bernilai RM55 dan dapatlah unlimited data lah, unlimited call lah, ke semua rangkaian, bukan hanya sesama Digi atau bukan hanya sesama Tone Wow, semua rangkaian. Jadi kita rasa mahal kot. Dan selebihnya itu, kalau katalah kita biasa top up RM50 ataupun RM60, RM60 lah senang cerita. Harga SIM card 130, tolak 60 ada 70. 70 pergi ke mana? 70 pergi ke mana? Sekali bayar ni sahaja tuan-tuan. Tuan-tuan akan diberi khairat kematian sebanyak RM500. RM500. Confirm untung. Bayar RM70 ke RM75 tadi ke? Baki tadi 130 lah kita bayar kan. Dah dapat top up 55, ada baki lagi 75. Katalah 75 itu kita bayar, dapat khairat kematian RM500. Bukan apa meninggal ya. Ni adalah family untuk kita RM500. Jadi kalau saya meninggal tu, upah tanam ke upah apa ke dah ada lah RM50 kan. RM500. RM500 bayar RM70 tadi ni. 70 atau RM80. Yang selebihnya dah masuk top up dah. Bukan setakat itu sahaja nilai RM130 ni tadi. Bukan setakat anda akan dapat unlimited call, unlimited data, tetapi anda dapat khairat kematian RM500. Anda juga dibagi selama setahun insurans hayat sebanyak RM4,000 dan juga diberi insurans kemalangan sebanyak RM50,000 selama setahun. Kalau aksiden meninggal, boleh claim yang ini. Kalau aksiden ada cacat kekal, boleh claim yang ini. Tak tahulah dapat berapa, tapi adalah. Jadi yang ini saya tak terangkan secara terperinci lah. Tapi ini package yang dibagi dalam 130. Sangat bernilai tuan-tuan. Dia boleh kekal nombor. Ni ada contoh SIM card dia. Kalau anda nak kekal nombor yang digunakan sekarang anda pakai Maxis ke U-Mobile ke apa saja SIM card, boleh dikekalkan ke dalam SIM card ini. Kecuali SIM card Digi ya. Kalau SIM card Digi, sebab Digi dia belaga, tak mau dia tak mau masuk. Jadi cumanya nak beritahu SIM card ini kalau nak guna nombor baru pun boleh, nak kekalkan nombor yang anda gunakan sekarang pun boleh. Jadi dia juga boleh menggunakan nombor baru. Lagi satu, kalau rakan-rakan blacklist ke, whitelist ke, purple list ke, apa list kan, sebab dia adalah SIM card prepaid, boleh mendaftar dengan SIM card ini.
Asalkan ada IC ataupun pasport lah. Tak ada tu tak boleh daftar jugalah. Untuk kekalkan nombor yang anda gunakan sekarang, nombor yang anda gunakan sekarang tu tak kisah sama ada prepaid ke postpaid ke, boleh dipindahkan ke dalam SIM card Tuan Wow ini. Tapi apabila dia masuk, dia automatically jadi SIM card prepaid. Jadi tak payah pening-pening nak bayar bil lagi lah. Hanya top up je. Top up pun berapa yang diperlukan. Dan apabila kita kekalkan nombor lama ataupun nombor utama tu masuk dalam SIM card ni, jadi kita tak pening-pening dah. Tak mengganggu urusan telefon, tak payah perlu tukar WhatsApp, tak perlu pening-pening TAC, online banking semua tak perlu pening. Sebabnya kita kekalkan nombor yang anda gunakan sekarang itu. Dan ia juga bukannya hanya satu package je, ada banyak package. Okey. Tapi yang dimasukkan dalam SIM card ini dah masuk dengan package RM130 tadi tu, dimasukkan package 55. Jadi selain daripada package tu ada macam-macam package lagi. Sekejap saya tunjuk ya. Okey, ada package 55, ada package RM35, ada RM35 dapat internet access high speed 30GB, hotspot 5GB dan unlimited call ke semua rangkaian. 55 sama juga unlimited data, ada hotspot 5GB. RM60 pun ada, RM80 pun ada, macam-macam lah. RM120 pun ada, macam-macam. RM10 TDS 10 pun ada. Jadi package ada macam-macam. Ini tentang SIM card Tuan Wow. Jadi siapa-siapa beli SIM card ni, rakan-rakan akan dapat 2 buku. Okey, satu panduan macam mana nak kekalkan nombor lama, dan satu lagi ada buku ni pasal buat-buat duit dengan SIM card ni. Keunikan kelebihan SIM card ini, sesiapa yang pakai SIM card ini automatically dia dah jadi ejen pengedar. SIM card Tuan Wow ini, Tuan Group dia buat strategi tidak menggunakan apa-apa media pengiklanan. Mereka menggunakan pengguna mereka sendiri untuk mengiklankan SIM card ini. Kita pun tahu kalau kita lah nak jadi ejen Celcom ke, Tuntok ke, kebanyakannya tu semua nak kena bayar besar-besar kan. Nak buka kedai dan sebagainya. Tapi untuk menjadi ejen Tuan Wow tak perlu modal apa-apa, kecuali beli dan jadikan pengguna sahaja. Once kita jadi pengguna, automatically kita dah diiktiraf sebagai ejen pengedar. Sama ada nak mengedar atau tidak sahaja. Kalau nak guna sajalah. Nak dapatkan kelebihan akhirat kematian, insurans dan sebagainya tadi tu, kita boleh guna sahaja. Tetapi ini merupakan lesen. Sekiranya kita nak gunakan SIM card ini, nak dapat lesen untuk jadi pengedar, automatik kita dah boleh jadi pengedar. Dan kita boleh buat apa ini sebagai bisnes sampingan. Kalau tak nak tak apa, guna saja. Alright. Okey, syarat yang pertama tadi, sekiranya anda berminat nak jadi pengedar, pertama jadilah pengguna dulu. Itu syarat pertama dia. Dan tiap bulan kena jagalah jangan mati SIM card ni. Top up lah berapa yang tuan-tuan nak top up, 35 ke 55 ke, ambil package. Tapi untuk yang mula-mula pakai ini, automatik dah ada package RM55. Dan kedua, kalau tuan-tuan nak jadi pengedar, kenalah beli lebih pula. Beli lebih SIM card ini dan mula edarkan. Macam mana nak edarkan, macam mana keuntungan dia perolehi, nanti yang itu tuan-tuan boleh belajar kemudian. Okay? Tapi saya nak cerita macam mana boleh dapat untung, boleh dapat commission, boleh dapat duit sampingan, boleh dapat side income hanya dengan mengedarkan SIM card ini. Okey, sini saya tunjukkan. Contohnya, ini adalah anda. Rakan kena pakai SIM card ni, kena jaga jangan sampai expired. Expired, bahaya. Kalau kita dah ada rangkaian, kalau expired, kita tak layak dapat commission lah. Mana ada orang dah expired layak dapat commission lagi. Okey, cara rakan-rakan boleh dapat commission, ini anda katakan, anda pun daftarkan ahli keluarga, contohnya siapa-siapalah yang didaftarkan. Setiap satu pendaftaran, rakan-rakan akan dapat bonus pendaftaran sebanyak RM50 setiap orang. Berjaya sahaja jual barang 130 ni, dapat yakinkan orang barang 130 dan kelebihan-kelebihan yang ada tadi tu, seorang saja tuan daftarkan, rakan-rakan daftarkan, tuan-tuan dapat RM50. Satu orang. Kita beli SIM card ni 130, kita jual kat orang pun 130. Tuan Group bagi upah RM50 masuk dalam bank. Satu SIM card. Berapa pun yang tuan-tuan jual, satu orang, tuan-tuan berjaya sahaja close ni, okey, tuan-tuan modalkan beli 130, yakinkan member pakai. Dia pakai saja, dia beli saja, dia bayar balik 130. Tak ada modal lah kan? 130, beli 130, jual 130. Tapi dalam tempoh 2 minggu,
HQ akan masukkan, Tone Group akan masukkan upah menjual RM50, tuan-tuan. Bukan RM5, 50. Bukan sikit. Ini bagi saya, jual barang macam ini, makanan orang-orang insurans, makanan orang-orang MLM yang jual produk kesihatan lah. Sebab kadang-kadang saya tengok produk kesihatan bukan murah. Mereka jual 400 lebih, 300 lebih. Kadang-kadang insurans lagi tak ada barang pun nak dijual. Mereka jual air liur, tapi mereka berjaya menjual kebaikan yang ada dalam insurans tu. Yang ini pun sama, ada barang ni sikit. Barang ni pun tak besar macam produk kesihatan lah. Tapi harga dia 130 dan benefit dia sangat-sangat berbaloi sebab dapat balik 55 dan kelebihan-kelebihan. Dah confirm untung lah. Okey, 130 dapat balik katalah kredit dalam tu RM55 lah, senang cerita. Ada baki RM80. Itu macam bayar insurans hairat kematian 500 pun dah balik modal. Dah tentu balik modal. Bayar 130 tadi tu, dapat balik 500, dah tentu balik modal kan. Jadi yang ini kita beli 130, jual kat member 130, suruh dia pakai, daftarkan dia. Setiap satu orang rakan-rakan akan dapat RM50. Berapa ramai boleh jual? Oh, lantaklah berapa ramai. Kalau tuan-tuan boleh jual 1 juta orang kali 50, dalam bank dah ada 50 juta. 50 juta ringgit. Dapat jual kepada 1000 orang, bonus pendaftaran tuan-tuan sudah ada RM50,000. Dapat jual 100 orang, bonus pendaftaran tuan-tuan sudah dapat RM5,000. Okey, sekali dapat. Dan ada satu lagi. Yang ini bonus ni, commission ini hanya special untuk pengedar SIM card Tone Wow sahaja. Tak ada dekat bisnes lain. Setiap kali pelanggan-pelanggan anda ini yang anda daftarkan tadi ni top up, anda akan dapat 10% daripada top up mereka. Yang ini betul-betul RM50 dah dapat tadi untung. Tapi rupanya untung bukan setakat di situ sahaja. Setiap kali dia top up, kita dapat 10%, tuan-tuan. Kalau mereka top up tiap-tiap bulan RM50 contohnya, anda akan dapat RM5. Kalau tuan-tuan dapat 100 orang katakan, 100 orang tu mungkin bukan dalam sehari, mungkin setahun, tetapi dia berbaloi, tuan-tuan. Kalau setiap orang top up RM50, tuan-tuan dapat 10% iaitu RM5. Kalau ada 100 orang, 500 setiap bulan selagi mereka top up. Tuan-tuan cuba fikir, nak dapatkan duit 500 setiap bulan tanpa bekerja, biasanya orang yang buat rumah aja boleh dapat rumah sewa. Tapi nak dapatkan, nak siapkan sebiji rumah sewa tak cukup setahun, tuan-tuan. Kalau yang nak buat rumah, kena kumpul ada duit yang banyak, kena buat rumah. Kalau nak beli rumah yang dah siap, kena buat loan dan sebagainya, kena keluar modal. Yang ini kita jual SIM card, dapat duit ni SIM card rolling. Setahun dapatlah 100 orang, contoh dia. Selepas daripada itu, setiap bulan dapat 500. Dia macam orang buat rumah sewa. Kalau orang tu nak, tak cukup sebiji rumah sewa, tahun depan pula lagi dapat lagi 100. Jadi total dah 200. 200 orang top up 50, tuan-tuan dapat 10%, RM5 kali 200 orang, tak 1000. Ini cara pengedar SIM card Tone Wow ni dapat duit sampingan. Tiap-tiap bulan selagi orang tu top up. Bonus pendaftaran tolak tepi dah. Duit dah habis dah. Kalau taja 100 orang, kita dapat upah RM5,000. 50 kali 100 dapat RM5,000. Kalau 200 dapat RM10,000. RM10,000 tu dah kena sakau habis dah. Dah joli katak ke ujung ke pangkai dah. Tetapi dia tidak habis macam itu saja. Katalah dalam 2 tahun dapat 200 orang. 200 orang ni tiap-tiap bulan mereka top up. Tiap-tiap bulan tuan-tuan dapat komisen. Ini komisen yang diberikan oleh Tone Group kepada ejen pengedar SIM card mereka. Ejen pengedar SIM card Tone Wow. Lepas itu, dia macam tadi macam saya sebut insurans kan. Kalau dia dah ramai ni, dekat bawah dia ada orang pula yang berminat untuk buat perkara yang sama, dia akan dapat macam manager lah, naik pangkat manager kan. Bawah dia ada grup yang berminat juga nak buat bisnes, mereka pun dapat hasil. Sama juga dalam sebagai pengedar SIM card Tone Wow ni, tuan-tuan. Ni saya tunjukkan. Orang yang tuan-tuan daftarkan, saya panggil level 1. Level 1 ini, setiap orang yang tuan-tuan daftarkan tadi, bonus pendaftaran seorang dapat RM50, betul Komisen setiap kali mereka top up. Setiap kali mereka top up, ingat mereka bukan top up dengan saya, mereka bukan top up dengan anda. Okey, mereka bukan top up dengan rakan-rakan. Mereka top up dekat kedai. Top up dekat kedai, pandailah sistem ni kira. Dia top up dekat kedai, dekat 7-Eleven, dia top up aja. Tuan-tuan akan dapat komisen persen ini. Okey, duduk kat rumah dapat duit. Jadi, dalam ramai-ramai orang yang tuan-tuan daftarkan, ada juga yang berminat
Sebab jangan lupa, setiap yang menjadi pengguna di bawah anda ini, mereka secara automatik juga telah layak menjadi ejen pengedar. Tapi mungkinlah isteri kita, anak kita, mak kita, nenek kita, takkanlah kita suruh nak mengedar kan. Tiba-tiba bawah ni ada kawan. Kawan ini berminat juga untuk dapat buat perkara yang sama seperti kita. Mereka nak dapat apa yang seperti kita dapat. Mereka pun daftarkan ahli keluarga ke, kawan-kawan mereka ke. Jadi ini saya panggil level 2 anda. Setiap kali di level 2 ini top up, anda akan dapat 3%. Level 1 top up dapat 10%, level 2 top up dapat 3%. Ini duit terpijak tuan-tuan. Dah lah orang level 1 kalau top up, mereka top up dekat 7-Eleven contoh dia. Ataupun mereka top up dekat Maybank to You contoh dia. Waktu tu kita tengah tidur. Apabila level 1 ni top up tengah tidur, kita dapat 10% tuan-tuan. Dekat rumah, kita tengah tidur dapat. Dapat. Ini namanya tidur dapat duit. Tapi apabila di level kedua top up juga, ini bagi saya sebab level 2 ini bukan orang yang kita cari. Ini E ni yang mencari JKLMNO ni. Dah tentulah kita tak kenal tuan-tuan. Tapi apabila mereka top up, kita juga dapat 3%. Ini namanya dah lah tertidur, terpijak duit pula dalam tidur. Okey. Tidur terpijak duit dalam tidur. Sebab tahu-tahu dapat 3%. Tahu-tahu dapat 3%. Kalau orang top up RM50, kita dapat RM1.5. Kalau mereka top up RM10, dapatlah kita berapa? 30 sen. Main sen-sen. Kejap lagi tuan-tuan tengok. Main sen-sen punya cerita ya. Okey. Ini cerita level kedua. Level ketiga. Orang CEO ni pun berminat nak buat perkara yang sama. Okey, apabila mereka mendaftarkan PQRS ini, lah yang dapat RM50 seorang kan. Kalau 4 orang dapatlah 4 kali 5 dapat RM200. PQRS ni adalah level ke-2E dan mereka ini adalah level ketiga kita. Level ketiga pun dapat. Malahan dapatnya lagi besar komisen. Komisen mereka yang komisen top up yang mereka dapat adalah 13%. Komisen top up kita dapat 13% untuk level ketiga. Level ketiga top up je. Kalau top up RM10 dapat RM1.30. Kalau mereka top up RM50 kita dapat RM6.50. Orang upline dia tadi ni kalau top up RM50 baru dapat RM5. Yang E ni dapat berapa? Dapat RM1.50. Kita dapat RM6.50 tuan-tuan. Ada yang tanya saya, kenapa Cik Mazlan level 3 lagi tinggi? Saya cakap saya tak tahu. Patutnya bukan itu soalannya. Patutnya soalan mereka bayar ke tidak? Jawapannya mereka bayar. Tone Group telah ada di Malaysia semenjak tahun 2010. Sampai sekarang ini dah 13 tahun. Jadi ada yang tanya ni sampai level 3 saja ke Cik Mazlan? Kalau komisen tuan-tuan dah naik, secara automatik tuan-tuan akan dinaikkan pangkat. Pangkat bila naik pangkat saja semua level tu dah dapat. Setiap level dinaikkan. Lepas tu dapat lagi persen dia. Banyak tuan-tuan. Banyak persen dia. Tapi tak payah ceritalah. Bayanglah semua level daripada 4, 5 sampai infinity. Walaupun dia 1%, apabila benda ni berkembang ke bawah, tuan-tuan bukan kenal pun. Jangan cerita level 10, level 11 tuan-tuan nak kenal. Level 2 ni pun dah tak kenal dah. Apatah lagi level 3, level 4, level 5. Tahu-tahu duit dapat sahaja. Dan satu lagi bantuan yang saya boleh berikan kepada semua yang menjadi ejen. Apabila anda jadi ejen saja, ejen pengedar, jadi ejen tu maksudnya gunakan SIM card ni. Saya akan berikan satu website untuk anda boleh edarkanlah dekat Facebook ke, dekat MyWow ke. Nanti dalam website ini saya akan siapkan satu video dekat atas ni. Lepas tu anda boleh bagilah video dia, video yang rakan-rakan tengah tengok sekarang ni. Lepas itu dekat bawah tu ada nama tuan-tuan dan nombor telefon tuan-tuan. Bila orang klik saja direct pergi WhatsApp tuan-tuan. Itu satu bahagian yang saya berikan percuma untuk bantuan kepada ejen-ejen yang mengedar SIM card Tuan Wow ini. Ada juga yang tanya saya, kenapa saya perlu tukar kepada Tuan Wow? Sedangkan saya dah selesa menggunakannya sekarang. Saya tak perlukan akhirat kematian, saya tak perlukan insurans dan saya dah selesa. Ada yang juga cakap saya tak perlu wang tambahan, apa yang saya dapat cukup. Kita tak tahu apa yang terjadi masa akan datang. Apabila sesuatu berlaku dan mengganggu keuangan kita, waktu itu barulah kita memikirkan. Contoh orang kena berhenti kerja, contoh waktu COVID. Okey, COVID-19, ada yang kena berhenti kerja, bisnes tak boleh jalan. Waktu itu rakan-rakan, ramai daripada rakan-rakan saya mengelupur nak cari
pendapatan sampingan, tuan-tuan. Kalau rakan-rakan gunakan SIM kad Tuan Wow ini, walaupun tak jadi pengedar, tidak ada masalah. Tetapi apabila sampai waktu diperlukan, sekurang-kurangnya ada di dalam pemikiran tuan-tuan, oh, saya dah ada lesen menjual SIM kad Tuan Wow. Tak perlu nak cari bisnes lain. Itu yang apabila sesuatu perkara berlaku, mereka terganggu masalah kewangan mereka. Contoh diberhentikan kerja, ada masalah duit terpaksa keluar, duit tak cukup, hutang banyak. Waktu itu baru nak fikir bisnes sampingan. Itu yang menyebabkan ramai yang terjebak ke dalam bisnes yang tak berapa nak betul. Itu yang menyebabkan ramai orang memikirkan untuk mencari duit cepat. Duit cepat tak ada, tuan-tuan. Puaslah saya. Tak ada. Tak jumpa. Yang kena nombor ekor pun, beli tikam nombor, kena. Tapi bila kira balik, duit yang dia laburkan untuk beli nombor tu jauh lebih banyak daripada nombor yang kena. Tak ada duit. Duit cepat tak ada, tuan-tuan. Saya tak jumpa lagi. Ramai orang pergi sedut duit. Jumpa Tok Bomo sedut duit. Tak ada yang kayanya. Tak ada yang kayanya. Sebab itu apabila kita tidak ada alternatif, tak ada alternatif, mula mengaut. Masuk skim cepat kaya lah. Sekarang ni saya dengar pelaburan emas, masuk melabur emas dapat banyak tu setiap bulan, sampai berkali ganda daripada harga emas asal. Sejarah dah membuktikan banyak kali, tuan-tuan. Masuk pelaburan-pelaburan yang tak tahu kepala ekor ni, mula-mula untung. Lepas itu mereka akan bagi upah, komisen. Kalau orang cari orang. Bila mereka dah ada banyak duit, mereka hilang. Memang betul orang cari orang. Ramai orang datang pergi cari, bawa kepala parang lah semua apa, minta balik duit. Orang yang diminta tu upline lah, leader di tempat itu, pun pening kepala, tak boleh. Saya pun kena tipu, buat muka 10% selamat. Tapi ada juga yang tak selamat. Sejarah ini berulang-ulang banyak kali, tuan-tuan. Dan hasilnya, keputusannya di akhir cerita sama juga, kena tipu las-las. Sebab itu, kalau rakan-rakan tak nak jadi pengedar pun tak apa, pakai dulu SIM kad ini. Bila free, buat. Ada kelapangan buat sebab dia tidak mengganggu kerja. Jadilah pengedar sambilan. Jual sikit-sikit. Kalau payah-payah jual ke ahli family ya. Kalau tak nak jual pun bagi pakai saja. Sekurang-kurangnya mereka top up banyak, dapat juga duit kita. Daripada mereka jual, mereka top up, orang lain dapat. Kadang-kadang saya cari tauke mana, tauke telco yang anda pakai tu. Tengok muka dia, senyum saya cakap. Pasal apa dia senyum? Sebab kau top up lah, saya kata. Tapi bila kau habis duit, tak ada rokok ke apa, datang minta jumpa saya, lepas ni tak ada. Sebab sekarang saya jual SIM kad Tuan Wow, kena pakai. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, ahli keluarga semua kena pakai. Sekarang ini apabila kamu top up semua, saya dapat komisen sikit. Nak tak? Nak memang habis macam tu juga. Kalau pakai SIM kad Tuan Wow, setiap bulan kamu, rakan-rakan top up 50-60, sama juga dalam ni, 50-60. Kalau biasa top up 30, sama juga. Kalau pakai ni, ambil package 30, 35, lebih kurang. Kalau siapa yang pakai lebih daripada 50 atau lebih daripada 60, saya cadangkan, katalah setiap bulan bayar bil 100, 200, 100,5 contoh dia. Kalau 100 ke 100,5, cuba pakai SIM kad ini dan top up 55. Langgan package, tengok cukup tak cukup. Cumanya satu saya nak pesan, SIM kad ini menggunakan line Digi. Kalau tempat anda memang tak ada line Digi, tak payahlah pakai SIM kad ni. Memang tak elok pun. Kalau tempat anda elok line Digi, saya cadangkan pakai. Simpan SIM kad ini. Okay, gunakan SIM kad ini. Ataupun bila rasa ada kelapangan, buat bisnes sebagai bisnes sampingan. Dia tak mengganggu kerja anda, tidak mengganggu bisnes anda. Pakai buat kerja sampingan. Jadi apabila darurat sampai, hari hujan sampai, kurang-kurang payung dah ada, buat slow dapat 400-500 ataupun 1000 sebulan. Bila sesuatu berlaku, kan kurang sikit masalah. Waktu PKP baru ni, kebanyakan orang yang menjadi ejen pengedar SIM kad Tuan Wow, mereka tidak menghadapi masalah langsung, tuan-tuan. Sebab komisen mereka tidak pernah putus. Saya dah lalu lah, sebab saya buat SIM kad ini, saya jual SIM kad ni dah 13 tahun. Okey. Ada orang tanya, boleh ke hidup jual SIM kad ni? Boleh, insya-Allah. Buatlah sebagai sampingan mula-mula. Kalau ada rezeki besar, bolehlah. Saya buat dah 13 tahun 2010. Tengok apa yang saya dapat. Saya start 2010 Julai. Ni, komisen saya bulan pertama jual SIM kad saja, tuan-tuan. RM60. Inilah komisen sebagai ejen pengedar SIM kad Tuan Wow. Bulan Ogos dapat 500 lebih. Cukup je setahun. Tuan-tuan lihat, Julai 2011
komisen saya ada 3,900. 3,900. Cukup tak cukup duit sampingan? Tuan-tuan kerja, dapatlah gaji berapa saya tak tahu, mungkin 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 dan dapat ekstra pula 3,900. Buat saya punya cadangan. Siapa nak buat bisnes ini, buat waktu anda senang, waktu ada kelapangan, waktu duit tidak terdesak. Bila waktu terdesak, SIM card ini tak sesuai dah. Menjadi ejen pengedar SIM card tak sesuai. Waktu tu terdesak nak cari duit cepat. Yang sesuai pergi buat loan, along, tu sesuai. Yang ini tak ada. Ini tak ada duit cepat. Saya buat separuh mati pun komisen saya bulan pertama RM60 je. Orang rumah saya ketawa kan, boleh dapat RM60 nak makan apa kata. Tapi alhamdulillah kami berdua bersabar juga. Teruskan. Bulan pertama, tahun pertama Julai 2011 dah 3,900. Tuan-tuan tengok. Dia datangnya banyak ni tuan-tuan. Datang daripada level kedua, level ketiga, level keempat ni semua banyak. Sedangkan ini level yang kita tak tahu. Cukup 2 tahun, Julai 2012. Komisen saya 13,000. 13,000 saya rasa kebanyakannya saya dah potong sebahagian besar daripada rakan-rakan punya gaji. Gaji asal tu saya dah potong dah ni kot. Mungkin ada sebahagian saya belum potong lagi kot. Tapi Julai 2013 komisen saya dah 40,000 lebih. Saya rasa saya dah potong dah kot. Kalau tuan-tuan tengok Julai 2012 level 1 saya 400 orang saja. Kalau 400 orang, seorang top up 50, saya dapat 10%, RM5. 5 kali 400 lebih kurang RM2,000. Tapi saya dapat 13,000 lebih. Datang daripada mana? Saya pun tak tahu. Ia datang daripada level kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dah tak tahu dah. Yang saya tahu level 1 sahaja. Ininya miracle sebagai ejen pengedar SIM card Tuan Wow. Lagi satu tuan-tuan, SIM card ini tak ada bersaing. Mana ada telco yang jual SIM card harga 130, tak ada. Kalau saya jual SIM card RM10, saya kena bersaing dengan Celcom, saya kena bersaing dengan Maxis, saya kena bersaing dengan U-Mobile sebab mereka kata jual SIM card RM10. Saya tak mau bersaing. Siapa yang jual SIM card 130 ini, mereka tiada pesaing sebab tak ada telco pun yang jual SIM card berharga 130. Dan 130 itu mempunyai nilai yang sangat berpatutan. Confirm untungnya. Dan kita berjaya jual ni dapat upah RM50. Tak ada telco yang buat. Mana ada telco nak buat? Kamu jual SIM card RM10, laku RM10, saya bagi RM50. Siapa nak bagi tuan-tuan? Tak ada company yang nak buat. Tak ada telco yang nak buat. Tapi apabila sampai saja 3 tahun, tuan-tuan tengok, komisen saya dah lebih daripada RM40,000 lebih. Saya dah rasa dah potong. Ini duit sampingan tuan-tuan. Okey, duit sampingan, potong tak potong. Oh, ada yang kata, Cik Mazlan cerita 2010, 2011, 2012, sekarang 2023. Okeylah, jangan lompat 2023 dulu. Saya kira sebahagian tengah-tengah. Okey, tengah-tengah 2000, kita cerita 2016 ke 2017 Okey, 2016. Rakan-rakan lihat di sini. Ini tak boleh kelentong. Orang cerita dalam kadang-kadang MLM kan, orang suka kelentong kan. Oh, dia tu dapat 10,000, dia tu dapat 100,000. Ada setengah orang buat, kadang-kadang buat bisnes lagi kuat menipu baru buat sebulan 2 bulan pergi beli kereta, hutang, beli kereta mahal sikit, hutang, nak tunjukkan aku buat bisnes ni aku berjaya. Cuba tuan-tuan minta CP58 tak ada orang bagi tuan-tuan, sebab itu rahsia terdalam apa yang company bayar sebenar-benarnya kepada mereka. Ni saya tunjukkan CP58 apa yang sebenar-benarnya Tone Group bayar kepada saya. Ini cerita tahun 2016. Ini laporan yang dihantar ke lembaga hasil LHDN. Tuan-tuan ingat saya berani main kelentong-kelentong dengan lembaga hasil nak cari penyakit. Okey, dengan lembaga hasil jangan menipu. Menipu cari penyakit. Tuan-tuan ingat saya berani nak tipu, nak tunjuk CP58 ni. Ini saya tunjuk betul CP58 2016. Dulu panggil Tone Excel, sekarang panggil Tone Group. Bayar pada saya 1 tahun. Komisen saya yang Tone Group bayar kepada saya sebagai ejen penjual SIM card. Jual SIM card itu kan. Saya bukan director, bukan apa, bukan orang besar, tak ada. Saya penjual SIM card. Samalah dengan semua orang yang guna SIM card Tone Wow ni. Sama level.
Saya pengguna SIM card Tuan Wow. Jadi saya ada privilege untuk mengedarkan SIM card. Kalau tuan-tuan menggunakan SIM card Tuan Wow, lepas tu memilih untuk tidak mau mengedarkan, itu terpulang lah. Tapi level sama. Kita tak ada bezanya. Saya bukan toke ke, saya bukan founder ke, saya bukan director ke, tak ada. Saya penjual SIM card. Saya kadang-kadang suka tambah, saya penjual SIM card jalanan. 2016, komisen yang diberikan kepada saya, jumlah total 1 tahun 3.9 juta, tuan-tuan. Untuk lebih tepat, 3.900.821 ringgit 27 sen. Hampir-hampir 4 juta. Ini komisen yang Tuan Group bayar kepada saya. Tuan-tuan cuba, ini sebelum cukai lah kan? Okey, sebab itu kena submit borang CP58 kat lembaga hasil untuk taksiran cukai. Nanti barulah kira daripada sini. Kalau ini pun satu pesan saya, bila tuan-tuan buat Tuan Wow ini sampai satu tahap duit tak boleh elak lagi, tak boleh tahan, stop duit, tolong stop, tak dia masuk. Bila dia dah masuk macam itu, jangan lupa diri, jangan lupa daratan, jangan lupa nak bayar income tax. Income tax ni itulah duit yang kerajaan nak bayar cikgu-cikgu anak yang ajar anak-anak kita sekolah. Itulah duit yang kerajaan nak bayar kat polis untuk jaga keamanan negara kita. Itulah duit yang nak digunakan untuk buat jalan raya. Ada yang kata saya, duit kena solat. Itu bukan urusan kita. Macam kita bayar zakat lah. Zakat fitrah. Tak ada kita nak wani amil. Ni aku bayar zakat ni, pastikan duit ni sampai ke betul dekat asnad ke dekat apa ni yang patut menerima. Jangan kamu bawa balik semua. Tak ada. Kita tak tanya tu, tuan-tuan. Urusan kita dengan Allah, kita bayar je. Pum. Kalau tuan-tuan, untuk kefahaman saya, yang Allah sebut dalam Quran pasal zakat ni, income tax, bayar kepada pemerintah. Nak songlap kat tak songlap, itu bukan urusan kita. Urusan kita dengan Allah, bayar zakat. Habis cerita. Yang ini jumlah komisen yang saya dapat sebelum tax, PBT, profit before tax. Cumanya komisen yang dapat ni, rasa-rasa tuan-tuan kena, satu katalah dah settle zakat, settle income tax. Tuan-tuan nak kena bayar tak? Gaji pekerja, nak bayar sewa office, nak bayar apa, duit api? Tidak, tuan-tuan. Ramai di antara ejen ni yang office pun tak ada. Office mereka itulah kat handphone, itulah dekat WhatsApp, itulah dekat Facebook, itulah berchatting, bertiktok. Itulah. Bagi saya ini adalah satu pekerjaan ataupun kerja sampingan yang sangat menguntungkan. Tapi pada siapa yang yakin dan buat sajalah. Ini cerita 2016. Kalau 3.9 juta bagikan dengan 12 bulan, komisen saya dianggarkan lebih kurang RM325,000 sebulan. 300 lebih ribu sebulan. Saya rasa pun saya dah potong gaji, tuan-tuan. Mungkin ada, kalau yang saya belum potong tu mungkin tak ramai lah kot. Tapi sebahagian yang mendengar video ni, saya rasa saya dah potong lah kot. Oh, itu cerita 2016. Okey, kita anjakkan sikit 2017. 2017, taksiran 2017, nama Encik Mazlan Abbas. Okey, saya disuruh bayar income tax setiap 2 bulan. Ini dipanggil CP500. Setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali saya kena bayar RM64,000. Jadi sebulan lebih kurang RM32,000. Income tax ya. Jadi jangan tanyalah. Jangan tanya berapa income saya 2017. Dalam dunia tak ada bisnes semua naik. Ada waktu naik, ada waktu turun. Ada waktu naik, waktu turun. Kalau bisnes itu asli, dia akan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Semua. Kalau agama itu asli, ada peperangan menang, ada peperangan kalah, ada peperangan kalah. Kalau benda yang tidak asli, dia akan peringkat awal dia naik, lepas tu dia jatuh terus masuk dalam kubur. Banyak program yang meletup peringkat awal, lepas tu lepas tahun 2 tahun hilang, telah disemadikan dan diletakkan dua nisan. Cumanya kalau perniagaan itu bagus, dia akan naik, dia akan turun. Dia akan turun, lepas tu biasanya dia akan naik balik. Kalau dalam agama kita, dalam agama Islam pun boleh fikir. Rasulullah pergi perang Badar menang, perang Uhud kalah. Lepas tu menang balik. Dan setiap turun itu ada correction dia. Dan itulah yang saya alami juga. Selepas 2017 tu dia pelan-pelan turun, okey. Tapi dia sangat berbaloi, tuan-tuan. Saya tak buat apa lagi, hanya terima orang punya top up. Sahabat-sahabat saya top up, pengguna-pengguna yang saya daftarkan, yang kawan-kawan bawah saya daftarkan, mereka top up, saya dapat. Dapat lagi ke Cik Mazlan? Dapat. Dapat berapa dapat? Okey, ni contoh dia. Ni sebahagian daripada komisen saya untuk 2023. Bulan Januari 53,000, 46, 50. Saya ada banyak akaun, ada beberapa akaun. Itu kemudian cerita kan. Okey, tapi dapat duit. Kalau tak kerja macam saya dapat banyak-banyak ni, tuan-tuan.
Saya pegang satu prinsip, saya hidup tak nak berhutang. Semua barang saya beli cash. Sebab dulu saya dah merasa betapa hina dan susahnya hidup berhutang. Bagaimana kena kejar bank, macam mana kena kejar surat mahkamah, macam mana kena surat lawyer, sangat menderita. Apabila Allah bagi rezeki melalui daripada komisen sebagai ejen pengedar SIM kad Tuan Wow ini, saya hampir senang cerita tobat daripada berhutang. Sebab itu bila saya dapat banyak ni, ni bulan Oktober, tuan-tuan jangan tengok dia sikit, baru kira sebahagiannya. Saya buat video ni dalam bulan Oktober, awal bulan Oktober. Jadi kurang lah, belum kira habis, jangan terkejut. November, Disember tak ada lagi. Ini sebahagian dia, ada lagi. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, orang yang tak bekerja macam saya ni, Allah, banyak ni, sangat-sangat banyak tuan-tuan. Sangat-sangat banyak. Dan apa yang saya boleh buat, macam-macam lah. Kalau dapat dah sampai ratus-ratus ribu sebulan, banyak lah yang boleh buat. Di antaranya apa yang saya buat, awal-awal dulu saya ada beli BMW cash. Nombor dia BMW 8694. Itu nombor kereta saya. Lepas tu saya beli cash tuan-tuan. Yang ni kereta second hand lah. Alright. Peringkat awal saya boleh mampu beli second hand. Second hand pun 200 ribu juga waktu tu. Lepas tu saya beli rumah. Selepas saya menyelesaikan hutang, piutang jadi kosong, hidup jadi kosong, dah tak ada hutang, barulah saya beli sikit nikmat-nikmat dunia ni. Saya beli rumah di Denai Alam, berharga 1, kalau tak salah saya 1.28 ke 25 dulu. Hampir-hampir 1.3 juta lah. Pun saya beli cash tuan-tuan. Lepas tu bila saya ada duit sikit, saya belikan rumah saya kereta. Saya pun beli kereta, tukar. Dan saya kekalkan nombor dia. Saya beli kereta baru, saya ambil nombor plate dia, BMW 8694, dan rumah saya pun saya belikan hadiah kerana kesetiaannya pada saya. Ini hasil sebagai ejen pengedar SIM kad Tuan Wow. Jangan bawa main. Ini saya dah tukar model baru pula. 528 dulu, ni saya tukar jadi 530. Ni pun iya kot, 530 kot. Dan saya maintainkan juga dengan nombor 8694. Dan ada duit lagi ekstra Allah bagi tu, saya beli tanah di Pengkalan Cepa. Saya beli beberapa bahagian, beberapa lot lah. Orang jual slot sikit-sikit saya beli. Dan kalau tuan-tuan nak cari mana tempat saya, rumah saya, type saja Perkampungan Mazlan Abbas kat Google Map. InsyaAllah jumpa. InsyaAllah jumpa. Ada Perkampungan Mazlan Abbas. Kat situlah saya buat rumah. Beberapa buah rumah saya buat. Belakang tu ada saya buat beberapa buah chalet untuk kawan-kawan je lah. Dan rumah saya ni kat tepi sungai. Betul kat tepi sungai. Sebab saya minat mancing. Dan saya beli boat. Ni boat saya. Tu ada tulis lagi Tone Excel, tapi dia terbalik kan. Tone Excel. Saya boleh beli boat. Dan ini betul-betul depan rumah saya ni. Dan itulah hasil yang saya perolehi dengan menjadi pengedar SIM kad Tuan Wow. Jadi kalau tanya boleh hidup ke, Alhamdulillah, insya-Allah boleh hidup tuan-tuan. Rezeki yang Allah tetapkan untuk saya ada dekat dalam SIM kad Tuan Wow ini. Dan sehingga ke hari ini 2023, daripada 2010 sampai 2023, tidak ada satu bulan pun yang Tuan Group tidak membayar komisen yang sepatutnya dibayar kepada kami. Jadi kalau rakan-rakan berminat untuk menjual SIM kad Tuan Wow menjadi pengedar, tuan-tuan hubungi nombor yang ada dekat website. Ada dekat website ini, bawah tu ada nombor dia. Tuan-tuan hubungi mereka secepat mungkin. Kalau tuan-tuan tengok daripada website saya, dia akan keluar nama saya lah. Kalau tuan-tuan yang mengedarkan SIM kad ini, dia akan keluar nama tuan-tuan. So, tengok dekat bawah tu, siapa yang mengedarkan website ini, hubungi mereka. Dan terus tanya nak beli SIM kad macam mana, lepas tu macam mana nak daftarkan. InsyaAllah mereka akan tunjukkan daripada A sampai Z. Dan mereka akan ajarkan macam mana nak belajar seterusnya, macam mana nak tahu tentang yang lebih lanjut. Semua itu akan diajar kemudian. Jadi hubungi cepat orang bawah ni. Nama yang di bawah ini, nombor telefon ada dekat situ. Tuan-tuan klik je, keluarlah terus nama mereka. Terus direct pergi WhatsApp mereka, hantar je. InsyaAllah mereka akan bantu daripada A sampai Z. Mudah-mudahan dalam peluang ini ada rezeki untuk kita sama-sama kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.